bilik saya tertutup. Kalau kamu tak buka dari dalam, kita buka dari luar. Macam itu. Ada yang di antara mereka ditangkap ketika sedang melayan pelanggan. Kesemua mereka adalah warga negara Indonesia yang bekerja secara haram di negara ini. Yang berharga saja tengok. Ya. Pasport, handphone. Ni waktu dia jam. Jam tadi duduk ni. 7 hari, 9, 10. Ni hari ni punya ni. Saya lari jadi polis datang. Saya lari polis. Oh, tak ada lari. Tadi duduk sana. Ada satu macam India punya. Dia tangkap saya duduk sana. Saya tak ada bicara. You kerja alam. Bukan lah, waktu apa baju. Ni semua baju perempuan ni semua ni. Lelaki Cina yang ditahan ini menafikan dirinya adalah bapa ayam yang menguruskan pelacur-pelacur ini. Opsbah juga berjaya menyerbu premis perjudian dan pendatang haram tanpa izin yang turut diberkas oleh pihak berkuasa. Operasi baterai